Kali ni kita orang akan stay di sebuah banglo terbengkalai. Hasil maklumat yang kita orang dapat daripada orang awam dan penduduk setempat bahawa rumah ni telah dibina pada awal tahun 1980-an atau mungkin 1990-an. Banyak kisah mistik dan misteri yang berlaku di banglo ini. Ada yang mengatakan banglo tersebut dijadikan sebuah tempat pembuangan saka. Ada juga yang mengatakan tuan rumahnya bunuh diri. Dan ada juga yang mengatakan dibunuh. Kami tidak tahu mana maklumat yang benar. Jadi, demi merungkai misteri yang berada di banglo ini, kami nekat untuk stay 24 jam. Kami bukanlah paranormal. Dan kami juga tidak mencari entiti-entiti. Kami hanya datang di tempat ni untuk merasai aura negatif ataupun suasana seram. Sebelum aku datang sini dan sampai sini, aku harap satu je, yang kita ni selamat lah, tak ada apa-apa, selamat pergi dan selamat balik. Tu je lah. Benda yang paling penting adalah bukan buat konten je sebenarnya, safety untuk kita orang. Tu je yang aku fikir lah. Masa tu biasa-biasa je. Tapi kalau masa mata naik gohong, tu takut. Masa tu Mat kira Mat lead orang tau. Bila dah sampai kat situ, Mat bagi salam. Maknanya Mat minta kebenaran untuk masuk kawasan ni. Bila Mat minta kebenaran, sama ada boleh atau tak kita orang lakukan aktiviti kat sini, tiba-tiba ada bunyi teng. Tapi yang lain tak dengar. Itu masalahnya. Cuma aku seorang je dengar. Aku kat situ dah start macam aku dah mati lah cakap. Aku nak cakap dengan dia orang, jom geraan. Tapi kira aku tak nak spoilkan mood dia orang. Tiba-tiba masa tu pun memang dia orang ada tinggal barang, ada orang patah balik. Masa tu aku baru bagi tahu Mat, memang ada bunyi Mat. Masa memang dia orang tak bagi ni. Cabaran paling besar bagi Aidil ialah bukan benda-benda mistik, tapi benda-benda nyata. Sebab kalau korang nampak dari atas ke dari mana-mana ke, tempat ni semak gila. So kita nampak serangga-serangga beracun dengan haiwan-haiwan beracun yang berada dekat kiri kanan. Kita orang memang 100% letak kepercayaan kepada Allah yang kita orang akan terjaga. Dan Alhamdulillah dari awal sampailah insyaAllah bila habis ni kita orang akan still selamat.